Hello orang KL, lagi-lagi orang sekitar bangsa. Pesta makanan lokal, trending dan viral ni akhirnya sampai juga ke tempat korang. Jomlah hari ni kita jalan-jalan cari makan dekat Lepak Street Bangsa yang tengah berlangsung sekarang dekat Lorong Makruf, bermula dari 21 sampai 23 Ogos dan bakal diteruskan pada setiap minggu, pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad dari 6 petang sampai 12 malam tau. Yang menariknya ada banyak himpunan makanan viral macam kek batik by Dapur Nurul, sata goreng viral, mi celup dan aneka sup, popia Big Mac garlic mayo, banana pudding, watermelon lychee dan macam-macam lagi makanan klasik, makanan moden, dessert-dessert, air-air dan hampir 60 vendor makanan yang korang boleh jumpa kat sini. Ada nasi kerabu tumis Mama Syah, ada juga mi udang Mama Zah Cafe yang rasa dia memang mantap. Bukan tu je, sebenarnya banyak tau makanan-makanan yang best dekat sini macam Hash's Legacy Tenderlicious yang crispy, juicy, cincau Thai brown pun ada juga kat sini tau. Orang bangsa kalau tak datang memang rugi besar, mana lagi kan nak menikmati suasana malam hujung minggu bersama family dan member santai sambil jalan-jalan cari makan. Jadi guys, apa lagi? Kena pergi cepat. Lepak Street Bangsa ni akan ada 3 hari je tau sampai Ahad. Jangan lupa singgah ya.